Yang korang tahu mesti Roman Reigns je kan. Tapi sebenarnya Roman Reigns paling tercurut sekali tau untuk mengikutkan wrestler paling lama memegang World Champion. So what up Us, welcome to Uso. So what up Us, welcome to Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Uso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Kalau tak, you are curse. Yang mana-mana baru sampai, tolong tekan bell notification tu supaya nanti kalau aku ada keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. So yang mana-mana belum masuk grup Telegram aku, dipersilakan masuk. Link aku ada sediakan kat bawah. Nak join the members club, tak perlu bayar pun, just masuk and berkongsi. Boleh tengok update-update terbaru yang di up. Kadang-kadang aku akan up, kadang-kadang, tapi lebih banyak orang kata penghuni Telegram tu sendiri yang akan up. Memang aktif gila diorang. Aku suka gila dengan diorang. Lepas tu what we calling, yang mana-mana nak cari merch untuk WWE, korang boleh tekan tu Facebook dan juga Shopee Kedai Gusti. Sebab dia menyajikan barangan WWE yang original maupun yang spicy. Nak custom pun boleh. Lepas tu korang boleh pergi follow dia punya TikTok juga, sebab ada, dia baru up kat situ, and ada juga beg kuning. So kalau orang nak beli terus, boleh pergi kat beg kuning. Dan nak beli belt tu, tak perlu je nak pergi Kedai Gusti. Korang just boleh pergi tengok link yang aku sediakan ini. Ini pun daripada Kedai Gusti. Just terus tekan and buy sahaja. Alright, jom, tak apa kita melengahkan masa hari ni. Kita nak sembang. Okay, hari ni kita akan bukan nak review apa-apa show, dan bukan di sebalik wrestler, bukan orang kata pintu belakang WWE. So hari ni aku nak buat satu segmen yang di mana kita nak sembang sikit info-info mengenai WWE. Perlu ke aku buat nama segmen? Sebab mungkin untuk hari ini aku nak mengisi slot yang kira nak buat top 5 wrestler terbaik, apa PLE terbaik. Kadang-kadang mungkin aku akan sembang sedikit mengenai PLE dekat sini. Contohlah minggu ni, bulan depan kan, bulan 10 kita ada Money in the Bank. Mungkin aku akan sembang sikit sejarah Money in the Bank apa semua. So adakah kita letak segmen macam semalam kita ada segmen di sebalik wrestler. So hari ni aku pun tak tahu nak apa ni nama segmen tu. Hari Jumaat kita ada pintu belakang WWE, itu memang khusus untuk berita saja. Okay, aku pun tak ada idea lagi. Korang boleh komen tak nak letak nama segmen ataupun tak ada. So untuk hari ini, untuk video hari ini, aku nak sembang mengenai 5 wrestler yang memegang World Champion paling lama dalam sejarah WWE. Yang korang tahu mesti Roman Reigns je kan. Tapi sebenarnya Roman Reigns paling tercurut sekali tau untuk mengikutkan wrestler paling lama memegang World Champion. Nak tahu siapa yang paling champion paling lama pegang? Jom kita roll out the video. Dah macam Ashraf Channel pula kan. Jom kita sembang dekat dalam. So aku disclaimer awal-awal, ranking ini aku listkan daripada, ini bukan dekat era moden saja. Kalau era moden nanti hujung aku akan bagi juga era moden, sebab era moden dia tak berapa lama sangat pegang kan. Tak sampai ribu-ribu pun. Aku gabungkan daripada first zaman Jazz McMahon pegang sehinggalah zaman sekarang ni TKO pegang. Siapakah yang paling lama memegang WWE Champion? Bukan WWE, ada World Champion lah. Kita gabungkan World Heavyweight dengan talipigan yang lama yang dikhususkan untuk World Champion. Alright, nombor 5 kita letakkan Roman Reigns. Hanya 734 hari. Bukan 1000 lebih ke? Okay, itu untuk WWE Champion. Kalau digabungkan dengan WWE Universal Champion, yang kita selalu dengar Michael Cole, Wade Barrett memberikan komentatornya, yang di mana dia memberitahu yang Roman Reigns memegang reigns paling lama di dalam era moden WWE, iaitu 1316 hari. Dikira-kira berapa lama tu? 3 tahun ada tak? Setahun 300 lebih, 369 12.
kat 5 tahun gak tu kan, kat 4 tahun ke 5 tahun juga tu. Amat-amat dahsyat. Dan macam aku cakap tadi, Roman Reigns ni dinobatkan wrestler paling lama yang dicatatkan memegang world champion dalam era moden. Tapi dia kenapa nombor 5 bang? Sebab nombor 4 sampai atas tu semua lagi lama, kalau kau nak tahu. So nombor 4, Pedro Morales merupakan wrestler daripada Puerto Rico. Orang kata legend-legend daripada Damien Priest punya tempat. Damien Priest, siapa lagi? Puerto Rico. Siapa nak? Lola Vice. So dia memegang selama 1027 hari daripada tahun 1971 sehingga 1973. So maksudnya dalam 2 tahun lebih lah. So wrestler Latino pertama yang menjadi bintang utama ataupun muka untuk WWE. Untuk pegang selama 2 tahun tu bukan mudah, geng. Tapi kita tahu ini zaman-zaman 70-an. Dia zaman-zaman, ni belum zaman golden era. Ini zaman ayah Vince McMahon yang pegang lagi. So time tu memang nama-nama yang lama. Nama-nama yang lama, memang lama pegang world champion ini. Sebab show pun tak banyak. Lepas itu wrestler pun tak berapa nak ramai. So disebabkan itulah Pedro Morales ini banyak pegang, memang lama memegang world champion dan menjadikan antara juara paling dominan dalam sejarah WWF time tu. So dulu dipanggil WWF lah sebelum apa ni pegang. So nombor 3, ini dia dah masuk ke era golden era, iaitu Hulk Hogan. Nombor 3, yang di mana dia memegang selama 1474 hari daripada 84 sehingga 1988. So dekat 4 tahun lebih. Dan kita tahu Hulkmania ataupun Mr. America, dia membawa WWE ke peringkat antarabangsa. So ini kita tahu permulaan golden era. Kalau korang tengok dokumentari Vince McMahon, memang nama Hulk Hogan tak lekang daripada mulut Vince McMahon, yang di mana dialah yang membawa sebenarnya WWE ini ataupun dulu WWF ini ke mata dunia. Daripada mula-mula the start sehingga ke WrestleMania berapa aku lupa pula. And then dia drop. Lepas tu kita dapat tengok yang sangat-sangat WWF ni jaga dia. Tapi itulah, tiba masanya dia keluar kan. Macam mana pergi WCW pula. So pemerintahannya membantu dia menjadikan WrestleMania sebagai acara terbesar dalam industri WWF. So agak lama jugalah dia pegang 1474 hari mat untuk Hulk Hogan. So nombor 2 kita ada Bob Backlund. Ini pun salah satu legend WWE juga. Selepas saja Hulk Hogan mendominasi pada awal permulaan golden era itu, so muncullah seorang wrestler ini yang diberi nama Bob Backlund. Dia mendominasi WWE hampir 6 tahun sebelum kehilangan title itu kepada Iron Sheik. So dia memegang reigns world champion itu selama 2135 hari mat. 78 sehingga 93. Berapa lama tu? Berapa lama apa? Kau rasa macam mana dia boleh pegang reigns selama 6 tahun tu mat? Tapi macam mana aku cakap, dulu show tak berapa banyak. Dan untuk kualiti untuk professional wrestler lah pun tak ramai time tu. Mungkin Bob Backlund yang sangat menyelah pada tahun itu. Disebabkan itulah dia dapat kepercayaan daripada Vince McMahon untuk memegang world champion itu selama 6 tahun. Gila mat. Nombor 1, the champion of the champion. Kita ada the legendary wrestler daripada Itali yang telah memecahkan rekod WWE, dan sampai sekarang belum ada lagi mana-mana wrestler dalam WWE memotong rekod ini, yang di mana Bruno Sammartino memegang reigns world champion selama 2803 hari. Bermaksud daripada 63 sehingga 71. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 tahun lebih
Bruno Sammartino ini merupakan wrestler daripada Republik Itali, memegang rekod paling lama dalam sejarah WWE, masih belum dipecahkan macam mana aku cakap tadi, dan beliau menjadi wajah WWF dan juga ataupun WWE pada era awal dan mempertahankan kejuaraannya selama 8 tahun. So dia cakap dekat sini. Tapi ini bukan zaman-zaman Vince McMahon. Bruno Sammartino ini zaman-zaman ayah kepada Vince McMahon lah. Zaman tu memang Bruno Sammartino mendominasi dia punya era. Semua opponent-opponentnya dia melempengkan dengan mudah. Itulah, kalau zaman sekarang ni 8 tahun pegang, aku rasa dah muak dah. Kita Cody Rhodes tu pegang pun orang dah asyik-asyik kau. So aku rasa siapa yang wrestler hidup zaman Bruno Sammartino ini, memang tak ada peluang lah untuk engkau kejar John Cena punya World Champion kan 18 kali. Ini kalau kau dah pegang 8 tahun, memang 8 tahun tu career kau hanya man mid kader saja, ataupun kau push untuk World Champion ke lah. Boring lah mat. So right, itu Top 5 ranking paling lama memegang World Champion untuk semua era. Aku kumpulkan daripada zaman ayah Vince McMahon sehinggalah zaman Vince McMahon sehingga sekarang lah, zaman-zaman TKO ini. Tapi bang, dia kata, ada yang masih orang kata bang, sembang sikit lah bang, itu dah zaman-zaman apa namanya, lama-lama punya, zaman Tok Kaduk punya. Nak era moden ni bang, okey, tak ada masalah. Untuk era moden ni aku just sekali ringkas sahaja. Kita ambil daripada sejak tahun 2000 lah. So era-era yang baru ni start PG, nak start ke ruthless aggression, nak ke PG era sampailah ke era sekarang ini. So nombor 5 kita ada AJ Styles 371 hari. Nombor 4 kita ada Cody Rhodes 378 hari. Korang punya kebanggaan tu kan. Nombor 3 kita ada John Cena, the greatest all of time. Nombor 2 kita ada John Cena pegang 380 hari, CM Punk 443 hari, 434 hari. Dan nombor 1 semestinya Roman Reigns lah, memegang selama 734 hari. Kalau dicampurkan dengan Universal gerak book, total Roman Reigns pegang 1316 hari. So belum, untuk era moden sekarang ini, belum ada lagi wrestler yang mampu memotong rekod Roman Reigns. Tapi aku ada nampak satu peluang untuk seorang wrestler ini yang diberi nama Oba Femi, yang sekarang ini sangat dominan dalam WWE. Tak menjadi mustahil dia boleh memotong rekod Roman Reigns 1316 hari ini. Apa pandangan korang? Boleh komen kat bawah. Alright, itu saja kita punya info top 5 kita. Korang boleh komen dekat bawah top 5 apa yang korang nak. Best wrestler ke, best finisher ke, apa lagi, banyak lah. Korang komen je kat bawah, InsyaAllah aku akan baca dan aku akan buat video untuk korang. Okay, itu saja kita punya perkongsian. Jumpa lagi di video akan datang. Hari ni hari Selasa. Okay, review Raw esok. Esok kita ada review Raw. InsyaAllah aku doakan aku untuk sustain dengan apa yang aku buat sekarang ini. Aku tak janjikan setiap hari ada video, tapi aku menjanjikan dalam seminggu tu akan nampaklah muka aku ni. Tapi aku harapkan sokongan daripada korang. Just subscribe and share lah kat kawan-kawan yang mana minat konten WWE. Sebab komuniti WWE sekarang ni dah tak apa nak besar. So here we go. Mari kita memeriahkan kancah WWE supaya orang WWE nampak dekat Malaysia ni, oh ada fan-fan WWE. So kita boleh, mana tahu diorang boleh buat satu PLE ataupun satu show di WWE supaya kita fan-fan ni dapat merasa kemeriahan WWE itu. Alright, jomlah. Itu saja aku punya perkongsian untuk video hari ini. Kita jumpa lagi di next video. 4 huruf satu perkataan. Yup. Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.